Assalamualaikum, Man. Waalaikumsalam. Apa khabar? Lama tak jumpa. Sibuk baca apa tu? Baru saja habis kelas intensif haji. Sambil tunggu azan maghrib ni, Man ambil kesempatan lah untuk baca buku manasik haji yang diberi ejen haji. Oh, kira Man dapat pergi haji tahun ini. Syukur Alhamdulillah, Man. Kira Man ni adalah antara insan-insan yang dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah. Sesungguhnya jemputan untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci adalah suatu kewajipan bagi setiap mukmin untuk dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Tapi Bang Jaafar, meskipun Man berasa syukur, Man rasa risau, bimbang dan cemas. Man juga terasa kurang keyakinan pada diri, memikirkan bagaimana jika Man tak mampu menyempurnakan ibadah haji ini dengan sempurna nanti. Man, sebenarnya Abang faham apa yang Man rasa. Abang pun tahu perasaan yang dihadapi Man sekarang. Kalau tak silap, Bang Jaafar baru saja menunaikan haji tahun lepas kan? Betul. Alhamdulillah, Man. Itu pun dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Abang dapat menunaikan ibadah haji dengan hati yang tenang. Memang penting juga untuk kita mempersiapkan diri dengan segala pengetahuan yang dapat membantu kita menunaikan ibadah haji dengan selamat, sempurna dan dalam keadaan yang terbaik. Jangan asyik fikir nak beli apa, nak shopping kat sana je. Mengikut pengalaman abang ni lah, kita mula dengan 5 aspek persiapan untuk menunaikan ibadah haji. Yang pertama sekali, aspek persediaan keuangan. Dalam perjalanan haji ni, Man, kadang-kadang ada perkara yang tak dijangkakan dan ini mungkin memerlukan Man mengeluarkan kos tambahan. Seperti membayar dam tamatuk atau dam kerana melanggar pantang-pantang semasa dalam ihram. Bayaran untuk servis kereta roda juga perlu. Memberi derma kepada fakir miskin, melakukan korban haji dan sebagainya. Tapi bukankah semua tu dah termasuk dalam pakej haji yang Man beli? Secara keseluruhan, pakej yang diluluskan oleh MUIS lebih tertumpu kepada penginapan di Mekah dan Madinah. Perkhidmatan bas, makanan seharian serta perkhidmatan lain yang berkaitan dengan ibadah haji. Oleh itu, Man, untuk keperluan peribadi atau sebarang kos tambahan yang tak termasuk dalam pakej, Man perlu mendapatkan kepastian daripada ejen haji yang dipilih agar dapat menyediakan bajet tambahan yang mencukupi. Nampaknya Man perlu semak semula Hajj Package Purchase Contract, HPPC, yang telah dipersetujui semasa pembelian pakej daripada ejen haji. Selain itu, Man, setiap ejen haji yang diluluskan oleh MUIS bertanggungjawab untuk memberikan penerangan terperinci sebelum menerima sebarang bayaran. Sekiranya terdapat sebarang pembayaran tambahan di luar harga pakej, ia mestilah dilakukan melalui kontrak yang disediakan oleh MUIS. Dan jika Man memerlukan keterangan lebih lanjut, segera hubungi pejabat haji MUIS. Man mungkin perlu juga ambil insurans tambahan tau. Selain daripada insurans EMA yang sudah dimasukkan dalam pakej haji itu. Kalau tak silap, insurans EMA itu disediakan oleh ST&T International, syarikat yang dilantik oleh AMTAS. Betul tak? Kalau tak silap, ya. Yang penting, Man perlu fahami dengan lebih jelas kandungan insurans yang dijanjikan terlebih dahulu. Kedua, aspek persediaan fizikal.
Ritual-ritual ibadah haji memerlukan kecergasan fizikal seperti berjalan jauh, sa'i dan sebagainya. Pada usia kita ni kita perlu memastikan keadaan fizikal dan kesihatan kita berada dalam keadaan terbaik agar dapat melaksanakan setiap aktiviti haji dengan sempurna. Sebab tu Ustaz tadi berpesan pada semua jemaah untuk turut serta dalam program Get Fit for Hajj. Program itu merupakan inisiatif yang dilancarkan oleh Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam Encik Masagos Zulkifli pada tahun 2023. Tujuannya ialah untuk membantu jemaah meningkatkan tahap fizikal dan stamina mereka. Ketiga, aspek persediaan kerohanian. Aspek kerohanian dalam menunaikan haji sangat penting dan merupakan intipati pengalaman ini. Haji ini bukan hanya perjalanan fizikal tetapi juga ibadah kerohanian yang mengubah hati, jiwa dan minda seorang mukmin. Mendekatkan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengukuhkan prinsip-prinsip iman dalam Islam. Betul tu Bang Jaafar. Tadi pun Ustaz ada mengajar tentang penyerahan kepada Allah, taubat dan keampunan, rendah hati, kesabaran dan ketabahan, mengukuhkan iman dengan Allah, rasa syukur dan kepuasan. Alhamdulillah nampaknya sudah faham tentang aspek kerohanian. Keempat, aspek persiapan mental. Persiapan mental untuk haji sama pentingnya seperti persiapan fizikal. Ia adalah perjalanan yang boleh mencabar dari segi fizikal dan emosional. Kesedaran rohani. Pastikan yang berniat untuk menunaikan haji dengan ikhlas. Menjaga ketenangan, banyak bersabar dan kawal emosi dalam semua cabaran. Disiplin diri dan fokus Kurangkan gangguan termasuk media sosial dan perkara-perkara lainnya untuk kita tumpukan komitmen kita kepada ibadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menyesuaikan diri dengan persekitaran yang berbeza dan bersedia menghadapi perkara yang tak dijangka sepanjang perjalanan haji. Kena positif Dan yang penting, mesti menyesuaikan diri dengan jemaah dari pelbagai negara yang berbeza budaya, bahasa dan cara hidup. Akhir sekali, persediaan aspek beristiqamah. Ni doa semua jemaah Ujian itu bukan setakat di tanah suci je tapi bila balik ke Singapura nanti, boleh ke terus kekal istiqamah. Maksud abang tu kena kekal disiplin. Istiqamah tu macam kena konsisten dalam apa yang buat. Lebih dari itu Istiqamah itu bermaksud terus lakukan kebaikan sedikit demi sedikit. Seperti kata orang, jaga solat, zikir, beramal, menderma dan terus menjaga hubungan dengan Allah tanpa putus asa atau terganggu dengan cabaran. Jangan pula baru saja sampai di Madinah dari Mekah, mula lupa dengan komitmen yang telah dibuat semasa menjalani ibadah haji. Jadi istiqamah tu bermaksud niat untuk teruskan semua kebaikan yang dah mula semasa menunaikan haji. Baiklah Abang pun dah terangkan semua 5 aspek persiapan untuk menunaikan ibadah haji. Abang harap akan berusaha untuk memulakannya seawal mungkin sebelum berangkat ke Arab Saudi bagi menunaikan ibadah haji. InsyaAllah, akan usahakan seawal mungkin. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Nampak stres saja. Apa pasal? Man baru sedar rupanya banyak benda yang perlu disiapkan. Tengoklah senarai ni. Jangan panik. Jangan panik, relax. Abang terangkan apa yang tak boleh ditinggalkan. Semasa berkemas luggage, jangan lupa bawa pasport, visa haji, lanyard, lanyard tag tu, lanyard tag nama tu dan gelang ID yang diberikan oleh MUIS. Gelang ID tu penting untuk kena pasti jemaah dan keselamatan Man. Jadi Man mesti ingat pakai gelang ID tu selalu tau. Bang, senarai ni ada sebutkan ubat dan preskripsi. Ubat apa ni? Sama tak dengan vaksin? Sebelum berangkat ke Saudi, Man perlu berjumpa doktor dan mendapatkan semua suntikan vaksin yang diperlukan. Man juga perlu meminta doktor untuk menyediakan ubat secukupnya semasa berada di Tanah Suci nanti. Jika perlu kan Man, pastikan doktor memberikan preskripsi ubat supaya Man boleh beli ubat tersebut di sana jika tak cukup. Sambil Man jumpa doktor, Man juga boleh lengkapkan maklumat dalam buku rawatan perubatan MUIS ni. Betul pun. Ingatkan Man tak perasan. Lagi satu, jangan lupa bawa buku medical tu sekali. Sebab Man akan perlukan bila ke klinik MUIS di Mekah atau Madinah nanti. Keluarga Man cari Man Biasalah. Man selalu luangkan masa bersama mereka. Makin dekat tarikh berangkat, makin berat hati nak tinggalkan. Itu tandanya bahawa hati Man berat dengan tanggungjawab kepada keluarga. Sebab itulah penting bagi Man untuk menyediakan wasiat. Wasiat? Manalah Man ada banyak harta sampai nak sediakan wasiat? Man, tak kisahlah. Banyak ke, sikit ke. Yang penting, kita dah buat persiapan. Wasiat tu bukan pasal harta je tau Man. Tapi sebagai tanda kasih sayang dan tanggungjawab. Kalau sesuatu berlaku kepada Man di Mekah nanti, di Tanah Suci tu nanti, Man dapat meninggalkan pesan kepada keluarga dan berharap semuanya akan diurus dengan tenang dan tanpa ada sebarang pertikaian. Begitu. Dengar keterangan abang ni, baru Man faham bahawa wasiat ni pesan terakhir yang ditinggalkan untuk keluarga. Bang Jaafar, kalau ada masa nanti, boleh tolong hantar Man ke airport? Dari dulu lagi, memang sudah jadi kebiasaan kita semua hantarkan jemaah haji di airport. Yang berangkat satu orang, yang hantar satu bas. Tak apalah, lebih baik kita keep it simple aja lah kan. Hanya keluarga terdekat saja yang ikut ke airport. Ini untuk apa teman? Untuk mengelakkan menyusahkan pihak pengurusan airport dan penumpang lain. Memang betul abang cakap ni. Kalau boleh jangan menyusahkan orang, khususnya ketika melaksanakan ibadah. Masyair merupakan bahagian paling mendalam secara rohani dalam perjalanan haji, melambangkan pengabdian, kerendahan hati dan perpaduan. Ia bermula apabila jemaah berkumpul di Mekah dan memulakan ibadah haji. Dari 8 hingga 13 Zulhijjah, jemaah menunaikan pelbagai ibadah, melambangkan penyerahan diri kepada Allah. Setiap amalan memperkukuhkan kesedaran rohani dan perpaduan umat Islam. Jemaah berkumpul di Arafah untuk memohon keampunan dan mendekatkan diri kepada Allah. Saat ini dianggap sebagai kemuncak pencapaian rohani dalam ibadah haji. Selepas matahari terbenam, jemaah menuju ke Muzdalifah untuk bermalam. Di sini, mereka mengutip batu kecil untuk melakukan lontaran jamrah. Di Mina,
jemaah melaksanakan ibadah melontar, memperingati kisah penolakan Nabi Ibrahim alaihi salam terhadap godaan syaitan. Ia melambangkan kemenangan terhadap perjuangan keimanan. Ibadah kurban dilakukan selepas melontar, melambangkan ketaatan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada perintah Allah. Ia mengingatkan kita tentang keikhlasan, kesyukuran dan pengorbanan diri. Ada jemaah akan kembali ke Mekah untuk menyempurnakan tawaf haji, melambangkan perpaduan dan perabdian. Kemudian, jemaah akan bermalam di Mina untuk melaksanakan lontaran di 3 jamrah. Masyair bukan sekadar perjalanan fizikal, tetapi satu perjalanan rohani. Setiap langkah mendekatkan jemaah kepada Allah dan mengingatkan mereka tentang jalan abadi menuju rahmat-Nya. Bagi setiap jemaah, haji menandakan pembaharuan rohani dan pengukuhan iman. Walaupun perjalanan fizikal berakhir, perjalanan hati terus berkesinambungan, diterangi cahaya keimanan. Okay, Man, ni last info yang abang perlu share. Sebelum berangkat dari hotel, jangan tertinggal barang-barang peribadi Man. Lagi satu, ini yang paling mustahil sekali Man. Jangan lupa beli coklat untuk abang. Kira free consultation abang ni, kira panjang limbah juga Man. Terima kasih bang. Semua info yang abang sampaikan, insya-Allah Man akan laksanakan dan ikut. Setakat ni sajalah yang abang boleh kongsi Man. Ni semua personal experience dan pengalaman abang. Man pun boleh baca lagi dan tanya ejen haji. Lagi banyak info yang dapat, lagi bagus. InsyaAllah Man, perjalananmu ke Tanah Suci akan dipermudahkan. Abang cuma nak doakan agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima ibadahmu Man. Amin. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Selain itu, Pejabat Hal Ehwal Jemaah Haji Singapura bertanggungjawab untuk keselamatan dan kebajikan setiap jemaah Singapura. Di bawah arahan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, setiap pejabat haji perlu memastikan pergerakan jemaah terkawal, terutamanya semasa perjalanan masyair pada 8 hingga 13 Zulhijjah. Oleh itu, jemaah dilarang untuk bergerak ke kawasan-kawasan suci seperti Arafah, Muzdalifah dan Mina secara persendirian. Pejabat Hal Ehwal Jemaah Haji Singapura akan bertanggungjawab dan dipertanggungjawabkan sekiranya terdapat sebarang pelanggaran arahan oleh jemaah Singapura. Jemaah juga diwajibkan untuk sentiasa memaklumkan pergerakan mereka kepada pegawai rasmi sepanjang masa di Arab Saudi. Haji yang mabrur adalah haji yang sempurna diterima Allah. Tiada balasan baginya kecuali syurga Allah Man. InsyaAllah. لك والملك لا شريك له. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لبيك لبيك والنعمة